Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua yang berada di sana? Okey, so hari ini seperti biasa hari Isnin merupakan hari untuk anda mendengar kupasan-kupasan apa yang berlaku dalam pasaran sepanjang minggu lepas. So hari ini anda bersama saya Amar di Torex Asia, market analyst anda. Minggu lepas kita dapat lihat pergerakan pasaran global jelas tidak begitu stabil dengan banyak isu-isu geopolitik yang telah berlaku. Data ekonomi semata-mata pun tidak menjadikan jaminan pergerakan pasaran pada minggu lepas. So pada hari ini kita nak ceritakan sedikit sebanyak apa yang berlaku pada minggu lepas, terutamanya uh, kepada mata wang dolar Amerika Syarikat, dan hari ini kita akan buat ulasan tentang mata wang JPY dan juga kita akan buat ulasan tentang gold. Tiga-tiga merupakan safe haven currency dan aset. Okey. So antara isu paling dominan ialah ketegangan antara Amerika Syarikat dan Venezuela, ketegangan antara Amerika Syarikat di Timur Tengah dengan Iran, dan juga kebimbangan pelabur terhadap kestabilan geopolitik global apabila beberapa kuasa besar meningkatkan nada ketenteraan dan diplomatik mereka. Semua ini membentuk pasaran lebih defensif sepanjang minggu lepas, dan diharap daripada video ini dapat membantu anda untuk merancang strategi dagangan anda pada minggu ini. Jom kita tonton sehingga tamat. Okey, kita akan pergi kepada currency yang pertama ataupun instrumen yang pertama, iaitu DXY ataupun dolar Amerika Syarikat. Okey, indeks dolar Amerika Syarikat ataupun DXY menunjukkan pengukuhan yang terkawal sepanjang minggu lepas. Pengukuhan ini bukan disebabkan lonjakan ekonomi Amerika Syarikat yang besar, tetapi lebih kepada aliran dana perlindungan apabila risiko geopolitik meningkat. Isu paling ketara ialah tindakan keras Amerika Syarikat terhadap Venezuela yang kembali membuka persoalan tentang kestabilan politik antarabangsa, terutamanya di kawasan Amerika Latin, dan potensi gangguan kestabilan terhadap pasaran tenaga global ataupun lebih spesifik kepada crude oil. Okay. So Venezuela seperti yang kita ketahui memiliki reserve minyak mentah yang antara yang terbesar, dan sebarang ketidakstabilan pasti akan mengganggu-gugat terutamanya harga pasaran minyak mentah tersebut. Dalam keadaan ini, kalau kita dapat lihat, pelabur lebih cenderung untuk beralih kepada USD sebagai mata wang yang paling selamat. Selain itu, ketegangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran turut menyumbang kepada suasana berhati-hati dalam pasaran. Ancaman di Timur Tengah menyebabkan pelabur mengurangkan pendedahan kepada aset yang berisiko. Okey, dan disebabkan itu juga mereka kembali kepada USD, sedikit sebanyak mengukuhkan USD pada minggu lepas. Tapi sebaliknya, kalau anda dapat lihat carta DXY pada hari ini yang kita akan tunjuk sebentar lagi, anda dapat lihat pelemahan ataupun USD melemah. So kenapa? Kejap lagi kita akan tengok chart DXY ataupun dollar index. Jom kita lihat apakah analisa untuk mata wang dolar Amerika pada minggu ini. Okey, baik, di hadapan anda sekarang ini merupakan carta dolar index. Okey, kita dapat lihat pergerakan dolar index akhirnya pecah juga pada minggu ini. Bermula daripada 24 Disember, lebih kurang 24 Disember 2025 sehingga 19 Januari 2026. Anda dapat lihat satu trend bullish konsisten sepanjang sebulan ini. Okey, sebab siapa yang mengikuti kita punya analisa pada sebelum ini, antara faktor yang menyebabkan dolar kekal mengukuh pada tempoh tersebut adalah disebabkan jangkaan daripada para pelabur mungkin tidak akan berlakunya pemotongan kadar dalam masa terdekat. Namun daripada sudut technical analysis kita dapat lihat dolar indeks berjaya memecahkan paras bullish di sekitar 99.152 ke paras terendah, agak jauh juga dia turun sehingga 96.98. Antara penyebab USD merudum pada minggu ini, seperti yang saya ceritakan tadi, isu-isu geopolitik. Kalau sebelum ini antara Amerika Syarikat dan juga Venezuela, selepas itu ada isu ketegangan antara Amerika Syarikat dan juga negara-negara NATO, di mana pemilikan Greenland, Amerika Syarikat menuntut terhadap pemilikan Greenland, yang mencetuskan ketegangan konflik antara negara-negara yang berada di dalam NATO, dan yang terbaru ketegangan di timur antara Amerika Syarikat dan juga Iran menyebabkan dolar Amerika Syarikat merudum pada minggu ini. So daripada sudut technical analysis, dekat bahagian bawah kita ada buat satu penandaan
satu zon, ya, kita menyangkakan bahawa dolar indeks akan mencari paras support yang lebih rendah, berada di bawah di sekitar 96.55, dan di sinilah anda perlu lihat apakah reaksi pasaran, terutamanya apabila price sampai pada harga di sekitar seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi mengikut jangkaan saya bahawa konflik yang berlaku sekarang ni baru peringkat permulaan, dan mungkin ia boleh mencetuskan lebih banyak desakan ataupun menyebabkan ramai pelabur beralih daripada mata wang USD itu sendiri, dicampur dengan hari Jumaat ini. Hari Jumaat ni kita akan ada news FOMC sekiranya berlaku pemotongan kadar, seperti mana yang dijangkakan oleh pelabur sepanjang minggu lepas. Kita menyangkakan USD akan terus melemah mencari paras support di bawah. Tetapi macam saya sebutkan tadi, perhatikan di kawasan 96.57, perhatikan reaksi pasaran, pattern candle yang terbentuk, dan dari situ anda boleh membuat kesimpulan lebih teliti, lebih lanjut sama ada akan dolar indeks akan memecahkan paras support ataupun mungkin mencari paras resisten yang terdekat di atas. Kalau saya kecilkan time frame kepada D1, ya, okey, valid Kalau saya kecilkan time frame pada D1, anda dapat perhatikan price sekarang sedang menuju ke paras significant support pada sebelum ini. Okey, ini pada 1 Julai 2025 dan ini pada 17 September 2025. So perhatikan zone support ini untuk anda membuat keputusan selanjutnya sekiranya anda trade untuk mata wang dolar Amerika Syarikat. Okey, next kita nak pergi kepada currency yang terakhir, iaitu JPY. Yen Jepun pula menunjukkan reaksi yang lebih bercampur pada minggu lepas, tetapi tetap relevan sebagai aset pelindung nilai. Setiap kali sentimen pasaran bertukar kepada risk off akibat berita geopolitik, yen cenderung mengukuh dalam jangka masa pendek. Namun, kalau kita lihat pengukuhan yen sering terhad kerana dasar monetary Jepun yang masih longgar. Ini menyebabkan yen mudah mengukuh secara temporary, bukan dalam jangka masa yang panjang, tetapi ia agak sukar untuk mengekalkan momentum apabila tekanan geopolitik mereda sedikit atau apabila pasaran kembali kepada USD sebagai pilihan utama. Jadi dalam konteks minggu lepas, yen berfungsi lebih sebagai penunjuk perubahan sentimen risiko global, bukannya mata wang yang membentuk trend yang kuat berdasarkan faktor domestik. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada carta JPY. Baik, di hadapan anda sekarang ini merupakan carta USD JPY. Jom kita lihat apa yang berlaku pagi tadi dari sudut technical analysis. USD JPY merudum ke paras 153.855. Jom kita lihat apa yang terjadi kepada USD JPY. So, semenjak daripada 22 April 2025 sehingga terkini 23 Januari 2026, kita dapat lihat satu pergerakan momentum bullish konsisten berlaku untuk mata wang USD JPY itu sendiri. Adakah penurunan ini bersifat dominan? No, masih lagi berada dalam channel bullish kita. Saya menjagakan daripada sudut technical analysis bahawa USD JPY akan mencari paras support ataupun yang terdekat yang berada di bahagian bawah. Sebelum membuat keputusan sama ada untuk rebound ataupun melakukan breakout di kawasan tersebut. Tak banyak, minggu lepas kita ada buat analisa pada garisan ataupun resisten yang saya tandakan di 158.652. Anda boleh perhatikan ini merupakan satu zon kritikal yang saya ada sebut pada analisa minggu lepas, which is kat sini kita dapat lihat USD JPY tidak berjaya menembusi secara solid. Dia berjaya tembus. Kalau kita perhatikan sini, dia berjaya menembusi, dah melepasi paras resisten dah pun. Tapi isu sentimen geopolitik seperti yang kita ceritakan tadi menyebabkan USD melemah dan menyebabkan carta yang anda lihat di depan anda USD JPY jatuh merudum ke bawah. Okey. So, apa yang kita boleh perhatikan kat sini, saya menjagakan bahawa USD JPY akan bermain di kawasan 150.15. Perhatikan di zone support yang ditandakan. Sekiranya
ada reaksi pertukaran arah, maka kita pun perlu follow trend. Perlu juga anda update ataupun ambil tahu tentang apakah isu semasa yang kita ceritakan tadi. Okey, sekiranya ketegangan berterusan, kita menjangkakan USD JPY akan memecahkan trend pada kali ini daripada komitmen bullish sebelum ini kepada bearish. Apa-apa pun berhati-hati sebab ada news yang kita sebutkan tadi minggu ni, ketegangan geopolitik. Kita ada news FOMC pada hari Jumaat ini yang mana akan memberi impak ataupun akan memberi what we call movement besar-besaran terhadap pasaran. Okay, next kita pergi kepada second instrumen kita, iaitu gold ataupun XAU USD. Okay, gold merupakan aset yang paling mendapat tempat sepanjang minggu lepas disebabkan kecelaruan geopolitik seperti kita ceritakan tadi. Setiap kali ketegangan meningkat, terutamanya konflik yang berpotensi di Timur Tengah dan ketidakstabilan politik di Venezuela, emas menerima aliran permintaan yang sangat tinggi sebagai aset pelindung nilai. So walaupun USD juga mengukuh, emas masih mampu bergerak naik dan bertahan di paras yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa permintaan emas datang daripada kebimbangan jangka sederhana dan panjang terhadap kestabilan global. Dan dia bukan sekadar spekulasi jangka pendek. So maknanya pelabur ni memang dia dah tahu emas ni merupakan satu pelaburan yang bersifat fleksibel. Boleh gunakan untuk jangka masa pendek dan dia boleh gunakan untuk jangka masa panjang. Tambah pula kalau kita lihat apabila risiko geopolitik melibatkan kawasan pengeluar tenaga dan laluan strategik dunia, emas sering dilihat berpotensi sebagai alat pelindung terhadap ketidakpastian yang tidak boleh diukur dengan angka ekonomi biasa. Justru kalau kita dapat lihat pergerakan emas pada minggu lepas lebih konsisten berbanding kebanyakan aset-aset yang lain. Jom kita lihat apa yang berlaku kepada carta emas. Baik, akhir sekali kita akan pergi kepada carta XAU USD. Tak banyak yang kita boleh cerita, okay? Tapi yang pasti pada minggu ini, hasil daripada momentum bullish semenjak minggu-minggu sebelum ini, gold akhirnya berjaya memecahkan paras paling kritikal yang dijangka oleh para pelabur, iaitu harga di sekitar 5,000 per ounce. Dan yang terkini anda dapat lihat gold berada di price 5089. So kita dapat lihat dekat sini betapa para pelabur menjadikan gold sebagai aset selamat sekiranya berlaku ketidaktentuan politik seperti yang saya sebutkan tadi. Dari sudut technical analysis tidak banyak yang boleh kita ulas, okay? Apa yang kita boleh kupas untuk gold dari segi technical analysis, kita hanya boleh memerhatikan sekiranya terdapat satu momentum what we call yang bersifat dominan untuk gold itu sendiri. Selebihnya, okay, anda hanya kalau anda masih lagi memilih untuk trade gold, anda perlu scalping ataupun lebih baik memilih untuk scalping dalam strategi dagangan anda. Jangan memilih kepada intraday ataupun sebagainya, sebab kita tak tahu. Okay, sebab kita tak tahu, kita memang boleh buat jangkaan jangka masa panjang, tapi movement gold semenjak minggu-minggu sebelum ini memang diketahui terlalu volatile untuk trader, terutamanya trader-trader kecil yang ada di sekeliling kita. Baik, tak banyak yang saya boleh kupas kalau kita nak sudut daripada technical analysis. Apa yang seperti yang saya sebutkan tadi, sekiranya anda masih lagi memilih gold untuk instrumen anda, pilih strategi yang lebih tepat, jaga money management anda dan pilih untuk kepada scalping. Okay? Sebab tak ada resisten yang di sebelah kiri untuk kita perhatikan dan tak ada major breakout ataupun dominant breakout yang berlaku kepada carta seperti mana anda lihat di hadapan anda ini. Okey, tak banyak kita boleh komen. Itu saja untuk gold. Jom kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, baik, itu saja untuk hari ini. Beberapa mata wang. Hari ini kita ulas spesifik kepada 3 safe haven asset, iaitu DXY, JPY dan juga gold. Okey. So secara rumusan dia, apa yang kita boleh perhatikan dekat sini, bagaimana para pelabur beralih ataupun mengalihkan pelaburan sekiranya berlaku sebarang sentimen geopolitik yang mengganggu kestabilan. Okay? So pastikan pada minggu ini anda keep alert, keep monitoring apa yang berlaku terutamanya di sebelah barat sana,
sekiranya berlaku ketegangan yang lebih berpanjangan dan anda perlu berhati-hati terhadap aktiviti dagangan anda pada minggu ini. Okey. Yang penting jaga money management anda, jaga psikologi anda, jangan overtrade dan pastikan setiap kerugian anda adalah bersifat minimum yang boleh diterima. Okey. Itu saja untuk ulasan kita pada minggu ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada minggu hadapan pada hari Isnin. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, follow dan komen di ruangan bawah. Kita jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum dan bye-bye.